Kami nak bertanya pasal isu-isu sekarang banyak kes polis yang jadi NFA ni. Oh, NFA, no further action. No further action. Okey lah, ni Rujuk ke jabatan lain. macam ini. Selalunya apabila salah satu report dibuat oleh masyarakat ataupun orang perseorangan, pihak polis akan menilai dahulu. Tengok sama ada laporan itu tadi ada unsur jenayah ataupun tidak. Sekiranya laporan itu tadi dia siasat awalan didapati tidak ada unsur jenayah, maka dia akan NFA lah, no further action. Tapi kalau dilihatkan bahawa tidak ada jenayah tetapi ada civil, maka dia akan rujuk kepada mahkamah, RTM dipanggil, refer to magistrate. Ya. Jadi kalau ada jenayah, pihak polis akan siasat insya-Allah, tetapi kemudian sesuatu akan dihantar kepada pihak peguam negara untuk pihak peguam negara menilai sama ada keterangan yang kukuh atau tidak untuk tuduh di mahkamah. Jadi lepas itu kalau wujud keterangan yang kukuh, maka pihak DPP akan tuduh penjenayah ini tadi atau orang yang melakukan jenayah tadi di mahkamah. Itu cara dia lah. Jadi sebelum di NFA, dia kena siasat awalan dulu. Dia tak boleh NFA terus. Ya, dia kena tengok dulu. Jadi apabila betul tidak ada unsur jenayah, baru kita boleh NFA. Dan NFA ni pun IO dia tak boleh, dia kena refer juga kepada ketua dia. Ketua dia sebagai OC Crime ataupun dulu OC Crime, Ketua Siasatan Jenayah ataupun daerah, untuk maklum bahawa dia telah menjalankan siasatan dan didapati bahawa tidak ada unsur jenayah, maka dia NFA benda ni. Itu prosedur dia lah. Ya. Okay. Dalam kes sindiket kadang-kadang melibatkan 10-15 orang ataupun lebih daripada 100 orang pun ada sindiket yang melibatkan mangsa ni. Sindiket settle off dengan mangsa yang senang di settle kan. Selepas tu kes dia pun jadi NFA. Sindiket macam sindiket penipuan scam. Scam ni dia selalunya wujud melalui internet ataupun melalui WhatsApp. Ya. Jadi masyarakat perlu berhati-hati kerana mereka ni tadi kadang-kadang contohnya mereka buat jemputan nak kahwin, hantar ke WhatsApp, padahal tak ada, bukan siapa pun, tapi bila orang tekan dia benda tu, habis dia punya tu dapat tahu semua. Jadi ini satu scam. Jadi scam ni tadi kadang-kadang kita yang tengok bahawa pihak polis perlu menyiasat dia punya dalam internet dipanggil server dia. Kalau server tu luar negara, susah nak dapat. Jadi ini perlu menjalankan siasatan bersama-sama dengan MC kalau berlaku begitu. Ya. Dan scam yang lain, kalau ada sindiket ni tadi, sindiket dia tak boleh nak settle begitu. Kalau ada jenayah, pihak polis perlu ambil tindakan terhadap mereka. Kerana pihak polis tanda untuk mengenal pasti ahli-ahli sindiket ni tadi, supaya mereka tidak berleluasa menipu orang. Ya? Jadi ini siasatan yang lama dan juga yang perlu berkesan untuk mengenal pasti sindiket-sindiket ni tadi. Itu penting. Ya? Dan undang-undang yang selalu digunakan kalau sindiket lah, selalunya ada undang-undang pencegahan jenayah macam SOSMA, macam POKA. Jadi mereka ni pihak polis perlu menggunakan undang-undang ini untuk mengenal pasti semua ahli-ahli ni. Sindiket kita tak boleh tangkap seorang aja, kena tangkap semua ahli-ahli dia, baru kita boleh menyelesaikan masalah. Kalau tidak, susah. Ya? Jadi undang-undang seperti POKA, seperti SOSMA ni penting. Tetapi masyarakat selalu anggap bahawa SOSMA, POKA ni selalunya akan tidak mengiktiraf hak asasi kemanusiaan. Jadi bagi saya, hak asasi kemanusiaan wujud, tetapi bagi mereka yang melakukan jenayah ni, jadi kita perlu ambil tindakan. Ya, kalau tidak, mereka berleluasa, yang menjadi mangsa adalah masyarakat. Kita tak boleh hanya menyatakan hak asasi penjenayah. Hak asasi masyarakat lagi penting. Okey. Jadi inilah kita perlu wujudkan supaya kesedaran pada masyarakat supaya mereka ni tidak tertipu dengan scam-scam ni. Okey.